Assalamualaikum semuanya. Nama saya Uzumaki Kazuya. Hari ni saya tak main game pula. Hari ni saya nak buat ranking setiap opening Ultraman yang ada, dari Ultraman yang pertama hingga Ultraman Omega. Saya pun tak tahulah kenapa saya punya subscriber sekarang ni makin menurun. Tapi tak apalah, saya pun tak kisah sangat. Jadi hari ni kita akan ranking semua opening Ultraman yang ada. Ni semua level yang saya dah sediakan, iaitu sedap gila. Sedap gila ni yang paling sedap lah, yang paling best untuk didengar. Lepas tu kita ada bagus. Bagus ni bagus tapi tak sebagus yang saya nak. Lepas tu pula kita ada not bad, iaitu okey tapi agak kurang. Dan juga kita ada yang biasa je. Biasa je ni biasa je lah, tak ada yang okey yang bagus. Dan yang terakhir kita ada sakit telinga dibuatnya, iaitu yang paling teruk, yang saya rasa tak sedap sangat openingnya. Okey, kita mulakan kita punya tier list ni. Kita mulakan dengan era Showa dulu, iaitu Ultraman yang pertama. Sekejap saya cari sekejap. 2000 years later. Alhamdulillah saya cari dah. Saya dah jumpa opening Ultraman yang pertama, iaitu yang ni. Tajuk dia Urutoraman no Uta ataupun lagu Ultraman. Okey, sebenarnya opening Ultraman yang pertama ni bagi saya dia bagus, okey je lah untuk tahun 60-an. Tapi itulah, jujurlah saya cakap lah, yang masa yang part mula-mula tu, yang pem tu macam rasa hamba sangat. Macam saya ketawa setiap kali saya dengar yang part mula-mula tu. Tapi overall baguslah opening Ultraman yang pertama ni. Saya suka jugalah. Jadi okey, saya letak opening Ultraman yang pertama ni di tahap bagus. Okey, seterusnya opening tu pula Ultra 7. Jap saya cari. 6.5 hours later. Okey, sorry ya, saya ambil masa sikit untuk cari. Akhirnya dah jumpa dah opening Ultra 7. Okey, opening dia okey je lah. Saya okey je opening Ultra 7 ni. Dia macam lagu anthem sikit, lagu kebangsaan lah. Memang bagian 7 memang sedap lah dengar. Jadi saya letaknya di okey. Untuk opening Ultra 7 ni saya letak di A jugalah. Okey je opening dia. Okey, seterusnya opening Ultraman Z. Saya cari sekejap. Okey, dah jumpa dah. Okey, opening Ultraman Z. Saya sukalah opening Ultraman Z ni. Ditambah lagi dengan Ultraman Z ni, saya punya favourite Ultraman di era Showa. Saya sukalah yang masa Todoro Kesakebi wa Mimi Shite Kae Tekitazo. Biarlah senyanyi pula. Urutoraman. Okey, saya letaknya opening Ultraman Z ni di A jugalah. A. Ya Allah, susahnya lah. Dah baik sangat opening. Jajak. A few inches later. Okey, sorry, bukan di rank A, tapi di rank bagus. Okey, je opening dia. Kimi ni mo mieru urutora no hoshi. Okey. Seterusnya opening Ultraman S. Opening S okey je lah, tapi entahlah kenapa agak kurang jugalah. Saya lebih suka opening Ultraman Z tadi lah, dan juga opening 7 dan juga opening Ultraman. Tapi still baguslah opening Ultraman S ni. Macam ada unsur, entahlah, unsur barat sikit bagi saya. Jadi saya taklah opening Ultraman S ni sekejap ya, susah betul lah. A few moments later. Saya letak opening Ultraman S ni di not bad. Urutoraman Esu Uchu no Esu. Okey, seterusnya opening Ultraman Taro. Sekejap. One eternity later. Pada jumpa.
Ultraman Taro ni opening dia bagus lah, macam ada peningkatan sikit lah daripada opening Ultraman Ace tadi. Saya suka jugalah dengar Taro, 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 Urutoraman Taro. Okay, opening dia okay, bagus. Jadi untuk opening Ultraman Taro saya letak di bagus juga. Okay je. Okay, seterusnya Ultraman Leo. Leo saya cari kejap. 3 days later. Okay, ada jumpa. Ultraman Leo ni opening dia bagus lah. Dia lirik dia bagus. Dia punya opening dia sedap. Lirik opening lagu Ultraman Leo ni melambangkan karakter ataupun watak Ultraman Leo. Jadi memang bagus lah. Saya suka opening Ultraman Leo ni. Untuk Ultraman Leo saya letaknya di A jugalah, ataupun bagus. Shishi no hitomi ga kagaya ite Urutorama Leo. Okay, dah lah. Okay. Okay, seterusnya Ultraman Leo juga, tapi yang opening kedua dia. Opening kedua dia dia kurang sikit lah. Macam tak berapa bagus. Tak bagus pula. Tak berapa bagus macam opening Ultraman Leo yang pertama tadi. Tajuk dia Tatakai Urutorama Leo. Tapi saya rasa okey jugalah opening Ultraman Leo ni, yang kedua. Jadi saya letaknya di not bad. Macam mana lagu dia Tatakau Urutorama Leo. Seterusnya opening yang terakhir di era Showa, iaitu Ultraman 80. 80 ni memang lagu dia bagus lah. Memang dah rancak, lagu dia sedap. Opening dia entahlah, tapi saya rasa bagus sangat. Opening dia memang hebat lah. Urutoraman 80 Urutoraman 80, he came to us from a star. Okay, saya letaknya, sorry bagi korang yang minat Ultraman Showa lain, tapi bagi saya Ultraman 80 ni letak di S, ataupun sedap gila. Memang baguslah opening Ultraman 80 ni, yang pertama lah. Okay, seterusnya Ultraman 80 opening kedua. Tajuk dia apa saya lupa tajuk dia, tapi saya pernah dengar jugalah opening Ultraman 80 yang kedua ni. Saya jarang dengar. So sebab tu jugalah saya letaknya di ni je lah, biasa je. Saya pernah dengar lagu dia, tapi bagi saya lah tak sedap macam opening yang pertama. So okay, tu untuk era Showa lah. Saya takkan dah saya cuma ranking yang favorite, saya cuma ranking yang ada je lah, yang memang yang pernah saya dengar je lah. Macam opening Ultraman Great Powered saya memang tak ranking. Entahlah kalau dalam tier list ni ada tak opening Ultraman Z? Ada tak opening Ultraman Z? Sekejap. 12 seconds later. Okay, dalam ni memang tak ada opening Ultraman Z. Tak apalah. Okay, seterusnya kita masuk ke era Heisei fasa 1, iaitu bermula dengan Ultraman 3 Our Legend. Okay, itulah 3 ni dia ada 2 opening lah. Yang pertama yang kita kenalnya opening Take Me Higher. Yang kedua ada opening Mezamayo Urutoraman 3. Okay, untuk opening Take Me Higher memang korang rasa saya akan letak kat mana opening yang Take Me Higher ni? Mestilah saya akan letak kat tu kan. Opening Take Me Higher ni saya akan letak kat S. Memang mantap lah. Memang legend gila opening Ultraman 3 ni. Memang masterpiece. Wanna take you baby, take me higher. Ayo daki shimete ima. Gana 3 take me higher. Okay, okay, seterusnya opening kedua dia, ataupun lebih tepatnya opening penggantinya Take Me Higher, iaitu Mezamayo Urutoraman 3. Okay, yang ni. Okay, opening ni itulah bagi korang lah yang pernah tengok cerita Ultraman 3 yang di channel ataupun saluran NTV7 dulu.
tahun 2015 di saluran NTV7. Mestilah korang pernah dengar lah opening Ultraman 3 yang ni. Tapi saya rasa bukan semua orang tahu opening Ultraman 3 yang ni. Tapi saya dengar pun bagus opening dia. Bagus sangat, walaupun tak sebagus Take Me Higher. So untuk yang opening Ultraman 3 yang Mezameo Urutoraman 3 ni, saya letaknya di bagus. Bagus, memang layak untuk opening Mezameo Urutoraman 3 ni. From the past to save our future, sudah guna mirai wo. Dah lah, okay, saya pun tak tahu lirik dia lepas tu. Okay, seterusnya opening my favorite Ultraman all of time ni, iaitu Ultraman Dyna. Ultraman favorite saya, Ultraman favorite saya sepanjang sejarah, iaitu Ultraman Dyna. Opening dia memang legend lah, memang memorable, nostalgia. Cerita Ultraman pertama yang saya tengok masa saya kecil. Ultraman Dyna adalah Ultraman yang memperkenalkan saya kepada Ultra series ni. Jadi saya memang suka sangat opening dia. Dulu masa kecil tengok Ultraman 3. Ultraman 3 pula. Ultraman Dyna. Okay, Dyna saya letaknya di... Saya rasa semua opening Ultraman Heisei fasa 1 memang layak masuk rank ni, rank sedap gila. Tapi tengok dululah. Memang Dyna memang the best lah. Wow Dyna, Segi wa nanda Dyna, Honto no ai wa nanda. Okay, dah. Takut copyright pula. Okay, seterusnya opening Ultraman Gaia. Gaia memang opening dia memang legend lah. Memang legend. Opening Heisei fasa 1 memang the best lah. Gaia memang layak juga, sama jugalah letak di apa ni. Gaia memang letak di sama jugalah macam tadi. Di tu, di sedap gila. Memang the best lah. Giri made ganbate, giri made funbate. Okay, seterusnya Ultraman saya tak letak Ultraman Neos. Saya tahu lagu Ultraman Neos, tapi biarlah. Seterusnya Ultraman Cosmos punya opening memang legend jugalah. Opening Ultraman Cosmos memang sedap. Dia lagu dia sangat suci, sangat tenang. Tapi itulah, saya tak letaklah di S. Tapi still saya suka sangatlah, sebab saya dulu itulah membesar dengan Cosmos selain daripada TDG tadi, iaitu 3 Dyna Gaia. Cosmos saya letaknya di ni lah, di biasa pula. Di bagus. Cosmos Soyoku nareru is alright, Yasashi sakara haji maru pawa. Dah lah. Okay, seterusnya Ultraman Nexus. Nexus ni, jap saya cari opening dia dulu. 3 weeks later. Okay, Nexus ni opening dia memang bagus lah. Memang mantap gila. Memang sedap gila lah. Memang lagu dia memang paling berbeza dengan lagu Ultraman lain. Memang rock memang sedap gila lah. Jadi untuk opening pertama dia ada, Nexus ni ada 2 opening. Nexus ni saya letaknya yang pertama, iaitu AU saya letaknya di sedap gila. Memang sedap lah lagu dia. Otoko nara odore kano tame ni suyoku nare haku shibate. Apa lirik dia saya lupa. Okay, seterusnya opening yang keduanya Nexus, iaitu Aoi Kajitsu ataupun Buah Biru. Opening dia bagus sangat lah. Memang rock, memang sedap lah. Tapi memang sedap lagu opening kedua Ultraman Nexus. Tapi saya tak rasalah dapat S ataupun sedap gila. Memang layak dapatnya di A ataupun bagus. Okay, memang A lah dapat ni. Bagus dapat tu opening kedua Nexus. Power Shibari dase hana kana mama. Apa lirik saya lupa lah. Tapi tak apalah. Aoi Kajitsu desho. Apa lirik. Okay, seterusnya Ultraman Max punya opening.
Many months later. Seterusnya opening Ultraman Max. Max ni opening dia bagus sangat lah. Cumanya entahlah, tapi saya suka sangat opening Max ni. Tapi agak kurang jugalah berbanding dengan opening Ultraman yang sebelum-sebelum ni. Tapi still bagus, bukannya teruk lah. So untuk Max saya letaknya opening dia di not bad. Max Urutorawan Max. Okay. Seterusnya opening Ultraman Mebius. Untuk opening Mebius, saya memang sakat pula. Saya sangat sukalah opening Mebius sebab dia sedap. Lepas tu dia mengimbau kenangan lah. Nostalgia. Ada macam lagu usul-usul Ultraman Showa sikit. Memang baguslah. Kanashimi nanka nai sekai ai ora kira metakunai donna namida mo dah. Okey. Seterusnya untuk Mebius ni saya letaknya di bagus. Memang baguslah opening dia. Okey, seterusnya untuk entahlah, sekejap saya cari ada tak opening Ultraman Zero. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay, ada. Okay, untuk opening Ultraman Zero, saya itulah suka yang versi dalam tulah cerita tu kan, Ultraman Zero The Chronicle. Saya sukalah dengan lagu Ultraman Zero ni, iaitu Susume Urutoraman Zero ataupun Majulah Ultraman Zero. Dan itulah, saya tengoklah lagu ni dulu. Saya tengoklah dulu masa saya kecil lah, saya tengok cerita tu kan, cerita Ultraman Zero The Chronicle kat channel Astro Ceria dulu. Memang sangat mengimbau kenangan. Itulah, saya dulu asyik tunggu je dulu cerita Ultraman Zero The Chronicle, tunggu keluar kat TV setiap episod. Jadi untuk Ultraman Zero punya opening ni memang baguslah opening dia. Opening dia sedap sangat. Untuk opening Ultraman Zero ni, saya letaknya di sama jugalah, kat bagus. Okay, kat bagus opening Ultraman Zero. Okay, seterusnya kita masuk ke opening Ultraman Heisei fasa 2 pula, bermula dari Ultraman Ginga. Sekejap Okay, dah jumpa. Okay, dah jumpa dah. Okay, untuk Ultraman Ginga ni ada 2 opening, iaitu pertama opening dia yang sebenarnya ada 3 opening. Ginga ada 3 opening. Ada Ginga no Hasha, iaitu opening sebenar dia. Ada Ginga no Uta, opening yang berganti Ginga no Hasha. Dan satu lagi Eiyu no Uta, iaitu opening Ginga S. Untuk Ginga no Hasha, saya okey je lah, tapi entah kenapa macam tak macam tu lah. Saya rasa opening Ginga no Hasha ni tak sebagus Ultraman yang dulu. Macam agak kurang, tapi still bagus, okey je dengar lagu dia. Lagu dia okey je. Jadi saya tanya Ginga no Hasha ni saya letak Ginga no Hasha ni di not bad. Macam mana lagu dia? Ginga no hate hikari wo motomete tonda yukitai sono te wa hanasanai. Dah lah. Okay, seterusnya Ultraman Ginga punya yang satu lagi, itu Ginga no Uta. Yang ni lah opening yang ada kat channel tu dulu, channel Astro Ceria dulu. Saya tengok dulu masa saya darjah berapa darjah 5. Ginga no Uta ni memang bagus lah. Memang opening sedap gila. Walaupun cerita Ginga yang cerita Ultraman Ginga yang season pertama tu memang cerita yang paling teruk yang pernah ada dalam series Ultraman. Tapi Allah, opening dia sedap gila lah. Sedap sangat. Saya tanya, bagi fans Ginga, korang korang bagi fans Ginga, korang boleh happy sikit untuk fans Ginga iaitu saya akan letaknya di sedap gila. Hoshizora ni
Kagaya ke ginga Mo ichido. Okay, dah. Opening yang Ginga S pula. Ginga S memang opening dia bagus sangat lah, sedap gila. Lepas tu dia macam ada semangat sikit lah bila dengar lagu ni. Apalagi versi kedua dia, memang sedap lah. Jadi yelah, walaupun Ginga S ni cerita dia tak bagus sangat tapi still bagus opening dia. Okay, untuk Ginga S saya letaknya di bagus. Yume ni aboreta shunkan anasi sagita wo makate. Apa lirik? Saya lupa lirik dia. Saya dah lama tak dengar lagu opening Ginga S ni. Sorry, saya lupa apa lirik Ginga S. Dah lama tak dengar opening Ultraman X. Okay, S ni entahlah lagu dia, entahlah dia punya opening dia macam kurang bagus. Ditambah lagi dengan lagu dia yang agak macam tu je lah. Saya pun tak minat sangat cerita Ultraman X ni, dan juga opening dia pun saya tak minat sangat. Jadi untuk fans Ultraman X, saya sangat-sangat minta maaf. Tapi saya letaknya di sini. Sakit telinga dia buatnya untuk opening Ultraman X. Yume no kanata ni toki hanate shinji aeru kokoro ge. Dah. Okay, seterusnya opening Ultraman Or punya opening Ultraman favorite saya di Heisei fasa 2. Okay, untuk Ultraman opening dia bagus. Opening dia memang tu lah sangat meningkat daripada opening Ultraman X. Opening dia better, lebih bagus daripada opening Ultraman X. Secara tu lah, tanpa ragu saya cakap. Okay, saya pun minat Op juga. Jangan tu lah, memang suka sangat lah dengan lagu Ultraman Op ni. So untuk Ultraman Op saya letaknya di bagus. Sekai juga kimi ni matte iru yami wo tese hikari wo dah seshiyo. Okay, seterusnya opening Ultraman Jit. Okay, Jit opening dia okay je, cumanya entah kenapalah dia macam, entahlah, bagi saya opening Ultraman Jit ni macam lagu lama pula. Tapi still bagus lah, bukannya teruk sangat, still okay. So untuk Ultraman Jit saya letaknya di sini ya, not bad opening dia, memang bagus jugalah opening Ultraman Jit. Himerareta jibun no story adagau tabi kizuku history. Okay, dah. Okay, seterusnya opening Ultraman RMB opening dia. Yelah, saya tahulah korang ni memang tak minat sangat lah cerita Ultraman RMB. Cerita dia macam tu je lah. Cerita Ultraman RMB ni tak bagus sangat, tapi saya suka opening dia, sedap dengar. Memang tu lah, memang bagi saya tu lah semangat. Memang opening Ultraman RMB ni bagi saya jiwa lah. So untuk opening Ultraman RMB ni, saya letaknya di, untuk opening Ultraman RMB saya letaknya di bagus. Ke shite kizuna wo akiramenai sonagaru kasanaru mirai ultramaru. Okay, seterusnya kita masuk di era Reiwa pula. Era Reiwa, masa lagi berjalan lah era Reiwa ni. Okay, so kita mula dengan Ultraman Taiga. Saya tahulah korang semua ni tak suka cerita Ultraman Taiga. Saya tahulah cerita Ultraman Taiga ni teruk, tapi saya sukalah opening dia. Sedap sangat, sedap untuk didengar lah. Walaupun bukanlah sedap macam Ultraman lain punya opening, tapi still okay lah bagi saya opening Ultraman Taiga ni. Okay, untuk opening Ultraman Taiga saya letaknya di sini ya, not bad. Saya letak opening Taiga. Get set go Taiga, kimi dake no kota ega maso ginga hey go body go. Dah. Okay, seterusnya Ultraman Z punya opening. Entahlah saya pun ramai lah kata yang opening Ultraman Z sedap, tapi bagi saya opening Ultraman Z ni biasa je lah. Tak ada yang sedap sangat macam opening Ultraman lain.
Tapi still okay opening Ultraman Z ni. Sorry, face-nya Ultraman Z saya letaknya di biasa je lah. Gosho aku dasai ware no nawo Uruto Ramanze. Okay, dah. Saya tak boleh nyanyi dengan nada tinggi. Tak boleh. Okay, seterusnya opening Ultraman Trigger. Okay, opening Ultraman Trigger ni, saya tahulah korang tak suka dengan cerita Ultraman Trigger sebab cerita dia biasa je. Lepas tu dengan main character dia tu, dengan watak utama dia tu yang sangat cringe, dengan dia punya Smiru dia tu. Tapi saya tahulah, saya tahu korang memang tak suka. Tapi saya akui lah, opening Trigger ni memang sangat sedap lah untuk didengar. Memang shock gila, best gila dengar lagu Ultraman Trigger ni. So untuk opening Ultraman Trigger, saya letaknya di sedap gila lah sedap gila opening Trigger ni. Jadi tu puda Trigger moe duka kaki na koste. Now I can pull the trigger. Okay, dah. Okay, seterusnya Ultraman Decker punya opening. Decker ni opening dia entahlah kenapa, saya rasa biasa je opening Decker ni. Macam tak sedap sangat lah. Tapi bukannya teruk lah, sorry bagi korang yang fans Decker. Tapi saya rasa lah Decker ni ada potensi lah untuk jadi opening yang bagus. Bahkan cerita dia pun itulah macam okey lagi lah daripada Trigger. Cerita Decker pun sama lah, tak bagus sangat, tapi still okey lagi daripada Trigger. So untuk opening Ultraman Decker, saya letaknya di biasa je. Ride on Tiger Decker Tamashi de Tenka. Okay, seterusnya untuk opening Ultraman Blazer. Blazer ni memang itulah saya punya favourite Ultraman di era Rewa. Blazer ni opening dia, saya tahu ramai yang tak suka opening Ultraman Blazer ni, tapi saya suka sebab memang adalah lagu dia biasa. Tapi yang membuatkan opening Ultraman Blazer ni sedap adalah suara penyanyi dia. Suara penyanyi dia memang sedap lah, sedap gila. Jadi itulah, dengan visual dia pun okey jugalah. Jadi saya ni jugalah sebagai fansnya Ultraman Blazer, saya letak opening Ultraman Blazer ni di bagus. Memang baguslah opening Ultraman Blazer ni. Hoshi ni inukanate itu sudah nata shunka wo imamo tachiagaru tabi omoyo. Okey, seterusnya saya untuk dua lagi ni saya tambah sendiri, iaitu Ultraman Arc dan Ultraman Omega. Okey, Ultraman Arc dulu. Ultraman Arc opening dia, taklah kenapa saya pun tak suka sangat lah opening Ultraman Arc ni. Memanglah lagu dia macam itulah, rancak sikit, tapi taklah, kurang lah. Dah lah orang yang nyanyi lagu opening Ultraman Arc ni orang tua, ditambah lagi orang yang tak famous yang nyanyi lagu Ultraman Arc ni. Jadi taklah opening dia pun gitu je. Saya minta maaf sangat fansnya Ultraman Arc. Saya letak opening Ultraman Arc ni di sakit telinga dibuatnya. Taklah, macam tu je opening dia. Maya wana ijai yume pawa tomo ni hashire mira iye. Tu je. Okey, yang terakhir untuk tier list ni, saya bukannya rank semua. Saya cuma rank yang series utama sahaja. Yang movie, yang mini series, yang spin off saya tak rank. Bahkan saya nyanyi ni biar korang tahu macam mana opening Ultraman yang ada kat sini. Okey, yang terakhir iaitu sorry guys, saya lupa ni sebenarnya openingnya Ultraman Omega. Saya tertukar dengan logo opening Ultraman Blazer. Sekejap, saya letak opening Ultraman Blazer ni di rank bagus.
baru betul letak dia bagus. Okay, baru betul lah. Yang terakhir opening Ultraman Omega. Omega ni opening dia, entahlah, saya tak tahu kenapa lah dia buat opening macam tu. Tapi saya rasa opening dia okey jugalah, walaupun ramai cakap opening dia tak bagus sangat, biasa je. Tapi itulah, mungkin dia orang nak buat lagu Ultraman yang dulu, macam Ultraman 3, Dyna, Gaia. Tapi entahlah, macam tak jadi je. Tapi walaupun tu pun saya rasa okey je opening Omega ni, walaupun biasa je lah. So untuk Omega ni saya letaknya di untuk opening Ultraman Omega saya letaknya di not bad. Kiri hirai te kumirai wa apa lirik saya lupa opening Ultraman, saya lupalah lirik opening Ultraman Omega ni. Okay, tu je lah ranking opening Ultraman. Semua opening Ultraman yang ada dari Ultraman Ginga pula dari Ultraman yang pertama hingga Ultraman Omega yang ada sekarang ni. Okay, kalau korang ada ranking korang sendiri tentang opening Ultraman yang ada kat sini, korang boleh drop ranking korang kat ruangan komen di bawah.